Oh, durian Mai. Banyak durian ni. Ya. Wow, cantik. Bawa balik. Okey, ada lagi Mai tu. Balik lagi. Ambil. Ni lagi. Ni sebiji lagi gugur. Ni baru gugur ni. Elok ada buah dalam dia. Wow. Selalunya buah ni sedap. Be careful. Ya. Betul. Itu kemah dusun. Kemah sementara. Banyak durian. Wow. Kena cari lagi. Atif banyak durian. Amai pergi cari durian lagi. Wow. 4 butir. 4 biji bukan 4 butir. Baby durian. Sekarang kita lepas Zohor sekarang kita pergi belah sini je lah tak? On. Boleh bawa balik. Boleh? Yang elok bawa balik bah. Sesetengah kita bawa balik lah untuk hari esok. Untuk esok. Okey, hasil untuk pagi ini sahaja. InsyaAllah nanti kita akan buat tempoyak separuh dan separuh lagi kita simpan untuk makan-makan. Ni toke. Ni toke kebun. Dapat lagi. Okey. Dapat kat sana dia. Kita kupas sekejap lagi. Ada durian gugur. Durian gugur. Kejar Amai. Hati-hati kepala. Hati-hati kepalamu. Mana? Mana? Ibu dengar bunyi tapi ibu tak nampak arah dia. Mungkin dia bergolek. Tu ke Mai? Bukan. Tu. Bukan. Okay. Oh, okay. Nice. Tajam mata awak. Tapi dia macam besar. Okay, tak apa. Besar bagus. Ke yang lain Mai? Kecil bah. Kecil. Tu kat tunggu situ. Kat mana? Atas lah Mai. Oh tu besar. Yes. Amai ibu nampak. Besar. Tu dia. Tu dia. Yes, nampak. Lagi. Wow. Wow, besarnya. Tapi pecah. Tak apa dah. Pecah? Sikit je. Sikit. Ada buah dalam dia. Mestilah. Ada emas risau juga. Wow. Guys, kami dapat buah yang baru gugur. Fresh. Dari pokok. Bukan dari ladang, daripada pokok. Ya. Besar durian dia. Yang kecil jangan dilupa. Yang kecil kita boleh buat tempoyak. Let's go. Oh ya Allah. Abah, kita balik solat. Lepas tu kita datang balik belah untuk tempoyak tak? Mana yang elok kita pilih dulu, boleh bawa balik. Mana yang nampak kecil ataupun kuning tu kita orang simpan dulu kat sini. Kejap lagi kita orang akan belah dia buat tempoyak. Okey, kejap lagi kita buat video macam mana kita nak hasilkan tempoyak. Harry sedih je naik ke atas tu, bawa ke elok dia. Okey, ni proses membelah
Durian untuk dijadikan tempoyak. Ngapa pula? Macam mana dia study kat situ. Dia bawa buku dan dia kata dia nak study. Ada kapek. Hah? Kapek. Kapek tak ada lah. Ada kapek. Bawa lah tu. Ni. Kebun ni dia dekat je dengan jalan. So tak adalah rasa takut sangat. Kat bawah tu jalan kampung. Panggai itu adalah sebuah mekanisme yang terdapat pada benda antara dihidup atau yang dah mati. Contohnya? Contohnya adalah sebuah pokok. Tahu kan pokok yang tu contoh dah ada contoh situ. Okey. Yang tu pokok parasit itu. Parasit. Parasit. Tapi cantik lah Mai pokok ni Mai. Panggai itu menghasilkan melesium. Mai, cantik lah pokok ni Mai. Abah ini pokok apa nama Abah? Oh Abah, pokok apa nama ni? Pokok seram tu ke? Bukan tanduk rusa. Tanah rusa dia bercabang. Yang bersifat parasit ni. Panggai lah. Bulat. Parasit. Panggai pada Discomposer. discomposer. Betul lah Abah. Sama je. So dia bersifat parasit. Parasite pada benda hidup. Saprophyte pada benda mati. Saprophyte ada gelaran lain kat Inggeris. Adalah durian daripada durian kecil. Mana tahu durian. Makan eh. Makan Saya tahu makan. Bismillah. Sedap tak? Sedap? Sangat creamy, sangat manis. Wow. Dia rasa macam caramel. Really? Gula caramel. Oh. Panas. Bunyi apa ke itu? Warna tu kan? Wih sedapnya. Cik tu sedap ni. Guna rasa. Ini tak creamy semua. Nampak kuning. Yang rasa sama tak macam gula-gula caramel? Ini tak seberapa berisik. Mana yang sedap yang tadi? Tadi sangat sedap. Yeah. Ada yang jatuh. Abah tunjuklah kumpulan yang mana. Okey. Tapi sikit. Oh, Oh yang Ya. Nama dia durian jambu. Kita ni agak sedikit beresiko ada buah atas tu. habis lagi. Ya, kalau dia jatuh tak tepat atas kepala lah. Tapi kalau dia melompat, ibu tak bertanggungjawab di atas keterlompatannya. Patut dia jatuh kat situ. Kena kereta gitu abang. Nama dia? Dah ya, kami anak. Itu pula. Kalau dia beli, tak ada dah. Comfy. Oh, banyaknya. Ibu tadi kita lihat mana dia dapat dia yang bawah tu, kau itu terjari. Ini belum lagi tak cari lagi.
kerja sikit. Kata tak buat kerja pula. Pecah dah bah, tapi ni baru gugur ni. Okey, dah tergugur. Oh. Lah. Okay, baby durian pun ada. Tapi jangan underestimate. Kadang-kadang isi dia okey dan sedap je. Kita ambil juga buat tempoyak. Ni pula. Tadi baby ni kakak durian. Kecil juga. Tapi isi sedap. Ni abang dia. Abang dia. Jadi semua durian ni daripada kebun ni. Ya. Yeah. Okey, kat situ ada asap sikit. Kita halau nyamuk. Cantik kat sini. Damai. Tapi berbukit memang agak lelah guys. Kalau nak memanjat bukit ni. Tak apa, kita niat untuk exercise. Okey. Ni tuan dia. Tuan kebun. Tuan kebun. Okey, kat situ ada pondok. Pondok kecil untuk berehat-rehat dan kumpul buah durian. Kita tengok. Oh my god, banyak sampah. So I don't like it. Lepas ni kita pastikan tak ada plastik kat sini. Sampah daun okey sebab biodegradable. Sampah plastik kita tak boleh nak. Biodegradable. Buang. Ha. Okey, esok kita datang bawa cakar lah. Bawa plastik sampah. Mungkin yang jaga kebun ni. Dia makan-makan dan buang kat sini. Kebun kita mesti lestari. Kita tak nak ada plastik-plastik yang tak sihat kat sini. Ya. Mana? Mana dia? Oh guys. Takut pun. Biasalah adventure. Nak takut apa? Biasalah tu, adventure. Hati naik motor nganjat, best. Ya, best. Wow. Tak ada dah. Wow, banyak. Ibu nak balik dah? Sekejap lagi balik lah. Bila? Sekejap lagi. Tadi tanya. Nah. Di mana? Kebun. 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 Dia kata kubur ke kebun? Kebun. Lagi mudah Idam-idamkan. Dah tu tadi ibu cakap sampah pakai apa masa dekat dalam? Pakai kayu je lah manual. Oh. Okey. Gerak. Kita dari tadi duduk bawah durian ibu. Ya. Balik dulu. Ini depan motor ambil jalan. Jadi. Wah, hati tu. Memang. Wow. Awak kena duduk belah sana baru cantik gambar. Jangan menghadap matahari. Awak kena duduk situ. Ya. Hari ini kita nak cuci kebun pakai cakar dengan daun kering. Daun kering. Tadi seksa sebab pakai kayu. Akhirnya Ajman bawa pencakar. Dan ya. Sangat mudah
Dah abang lewat aku. Hahaha. Ya Allah, lindungi Nopal. Ya Allah, sehatkan Nopal. Ya Allah, jaga Nopal. Ya Allah, sayangi Nopal. Just trust me, you'll be fine. Emang kita kita merah betul tanganku.